Kalau hari ini anak tuan-puan cepat marah, cepat melenting, cepat putus asa, pernah tak kita tanya satu soalan yang sangat jujur? Emosi siapa sebenarnya yang sedang mereka tiru? Bagaimana kalau ketenangan anak bermula daripada ketenangan ibu bapanya? Dan bagaimana kalau kemarahan anak sebenarnya adalah bayangan emosi kita sendiri? Kerana hakikat yang ramai ibu bapa tidak sedar ialah ini anak bukan sahaja belajar daripada kata-kata kita. Anak menyerap emosi kita setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, hari ini ramai ibu bapa risau tentang emosi anak. Ada anak yang cepat marah, ada anak yang mudah menangis, ada anak yang mudah tertekan, ada anak yang cepat putus asa. Ramai ibu bapa bertanya, kenapa anak saya jadi begini? Tetapi jarang kita bertanya satu soalan yang lebih mendalam. Bagaimana suasana emosi di rumah kita? Masalah sebenar bukan hanya pada anak. Masalah sebenar ialah suasana emosi yang anak hidup di dalamnya setiap hari. Anak membesar dalam persekitaran emosi ibu bapanya. Jika ibu bapa selalu tenang, anak belajar ketenangan. Jika ibu bapa selalu marah, anak belajar kemarahan. Jika ibu bapa selalu cemas, anak belajar kebimbangan. Jika ibu bapa selalu mengeluh, anak belajar melihat dunia dengan tekanan. Anak tidak memahami teori emosi, tetapi mereka merasai emosi. Mereka melihat wajah kita. Mereka mendengar nada suara kita. Mereka memerhati reaksi kita. Contohnya, apabila ibu bapa bergaduh dengan suara tinggi, anak kecil mungkin tidak memahami isi pergaduhan, tetapi mereka merasakan ketegangan. Apabila ibu bapa pulang dari kerja dengan wajah marah dan letih, anak merasakan tekanan itu. Walaupun kita tidak memarahi mereka, emosi itu tetap sampai kepada mereka. Masalah sebenar ialah ramai ibu bapa membawa tekanan luar ke dalam rumah. Tekanan kerja, tekanan kewangan, tekanan kehidupan. Semua itu kita bawa pulang tanpa sedar dan anak menjadi penerima emosi tersebut. Kadang-kadang kita berkata, jangan kacau, mama penat, anak mungkin diam. Tetapi dalam diam, mereka belajar bahawa tekanan adalah perkara biasa. Jika perkara ini berlaku berulang kali, anak membesar dengan emosi yang tidak stabil. Bukan kerana mereka lemah, tetapi kerana mereka hidup dalam suasana emosi yang tegang. Ramai ibu bapa fokus kepada pendidikan akademik, tetapi lupa bahawa pendidikan emosi jauh lebih penting. Anak yang cemerlang akademik tetapi tidak stabil emosinya akan menghadapi cabaran besar dalam kehidupan. Sebaliknya, anak yang kuat emosinya mampu menghadapi kegagalan, tekanan dan cabaran, dan kekuatan emosi itu bermula dari rumah. Mari kita faham satu konsep penting dalam perkembangan emosi anak, emotional mirroring, cerminan emosi. Anak kecil mempunyai keupayaan yang sangat kuat untuk menyerap emosi orang dewasa di sekeliling mereka. Satu, otak anak belajar mengurus emosi daripada ibu bapa. Otak anak belum matang sepenuhnya. Bahagian otak yang mengawal emosi berkembang melalui pengalaman. Apabila anak melihat ibu bapa mengawal kemarahan dengan tenang, mereka belajar bahawa emosi boleh dikawal. Apabila anak melihat ibu bapa menjerit setiap kali marah, mereka belajar bahawa menjerit adalah cara mengurus emosi. Ini bukan teori semata-mata. Ini adalah proses pembelajaran neurologi. Dua, anak menjadi cerminan suasana rumah. Jika rumah penuh dengan ketenangan, anak menjadi tenang. Jika rumah penuh dengan konflik, anak menjadi mudah tertekan. Jika rumah penuh dengan sokongan, anak menjadi yakin. Sebab itu rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah adalah tempat pembentukan emosi anak. Tiga, ibu bapa perlu mengurus emosi sendiri. Ini mungkin perkara paling sukar untuk diterima. Untuk membesarkan anak yang stabil emosinya, ibu bapa perlu belajar mengurus emosi mereka sendiri. Ini tidak bermaksud kita tidak boleh marah. Kemarahan adalah emosi manusia. Tetapi cara kita mengurus kemarahan itu sangat penting. Contohnya, daripada menjerit, kita boleh berhenti seketika.
Daripada terus memarahi, kita boleh menarik nafas. Apabila anak melihat kita mengurus emosi dengan matang, mereka belajar perkara yang sama. Didikan emosi tidak berlaku melalui ceramah panjang. Ia berlaku melalui contoh setiap hari. Saya tu ingin kongsikan satu kisah. Seorang murid sering bergaduh di sekolah. Guru mengadu bahawa dia cepat marah. Apabila disiasat, guru mendapati di rumahnya ibu bapanya sering bertengkar dengan suara tinggi. Anak itu membesar dalam suasana konflik. Bagi dia, menjerit adalah perkara biasa. Apabila ibu bapanya sedar perkara ini, mereka cuba berubah. Mereka mula mengawal nada suara. Mereka cuba menyelesaikan masalah dengan lebih tenang. Beberapa bulan kemudian perubahan berlaku. Anak itu menjadi lebih tenang, bukan kerana hukuman, tetapi kerana suasana emosi di rumah berubah. Kisah kedua. Seorang ibu yang sangat tenang membesarkan 3 orang anak. Apabila anak-anaknya bergaduh, ibu itu tidak menjerit. Dia akan berkata dengan suara perlahan, "Mama faham kamu marah. Mari kita cari cara selesaikan." Anak-anaknya membesar dengan kemahiran mengurus emosi. Apabila mereka dewasa, mereka dikenali sebagai individu yang sangat sabar. Apabila ditanya rahsia mereka, jawapannya sangat ringkas. "Kami membesar melihat ibu kami mengawal emosinya." Ibu bapa hebat sekalian, anak-anak kita mungkin tidak akan ingat semua nasihat yang kita berikan, tetapi mereka akan ingat bagaimana suasana emosi di rumah mereka. Mereka akan ingat, adakah rumah itu tenang atau penuh dengan ketegangan? Adakah ibu bapa mereka mudah marah atau mampu mengawal emosi? Kerana bagi anak kecil, ibu bapa adalah model emosi mereka. Jika kita tenang, mereka belajar tenang. Jika kita sabar, mereka belajar sabar. Jika kita penuh kasih sayang, mereka belajar empati. Membesarkan anak bukan sekadar memberi makan, pakaian dan pendidikan. Ia juga tentang membina kestabilan emosi. Dan kestabilan emosi itu bermula daripada ibu bapa. Mulakan dengan langkah kecil. Kurangkan jeritan. Tambahkan ketenangan. Kurangkan tekanan di rumah. Tambahkan suasana kasih sayang. Apabila emosi ibu bapa stabil, anak akan membesar dengan emosi yang stabil. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi manfaat, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetui AI. Di sini kita belajar bersama bagaimana menjadi ibu bapa yang bukan sekadar mendidik tetapi membina jiwa generasi akan datang. Generasi yang kuat, generasi yang berakhlak, generasi yang bertanggungjawab. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada pasangan, sahabat dan keluarga. Kerana perubahan generasi bermula dari rumah dan rumah itu bermula daripada emosi ibu bapanya. Ingatlah, emosi ibu bapa menjadi emosi anak dan emosi yang kita tunjukkan hari ini akan membentuk masa depan mereka. Terima kasih ibu bapa, hebat kita bina generasi luar biasa bermula dari ketenangan hati kita sendiri.